Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amiris Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan lagi cara buat roti jala yang lembut sampai ke petang. Okey, mula-mula kita akan sukat tepung gandum dulu. Ni ada 2 cawan tepung gandum. Okey, masukkan ke dalam blender terus pun boleh, tapi kali ni saya masukkan ke dalam mangkuk dulu. Masukkan juga 2 sudu besar tepung ubi kayu. Kemudian masukkan 2 cawan air, 2 sudu besar minyak masak, sedikit garam dan juga sedikit serbuk kunyit ataupun berwarna kuning. Okey, kesemua bahan ni kita kacau dulu sehingga semuanya sebati. Untuk resepi kali ni saya tak gunakan telur. Okey, kalau masih berketul boleh je masukkan ke dalam pengisar supaya tepung gandum tu dia akan jadi betul-betul hancur. Okey, kita akan kisar lebih kurang 1 minit macam tu dan pastikan pusaran tu dia jadi tak terlalu besar. Kalau besar tu bermakna kita punya adunan tu agak cair. Boleh je masukkan lebih kurang 1 ataupun 2 sudu besar tepung gandum dan kisar lagi. Sediakan botol roti jala. Kali ni saya gunakan botol jalur yang 5 lubang. Okey, kita tapiskan adunan ni supaya tepung yang masih berketul tu tak masuk ke dalam botol. Nanti dia akan tersumbat pada muncung. Okey, panaskan non-stick pan. Okey, bila dah panas tu oleskan dengan sedikit minyak, kemudian barulah start menjala. Cara nak kirai roti jala ni, okay, kita buat bulat-bulat macam tu sehingga penuh permukaan kuali. Okay, kalau boleh tindas sikit 2-3 kali supaya roti jala ni dia akan jadi agak tebal. Kemudian bila dah terangkat bahagian tepi tu, okay, barulah angkat dan letakkan ke dalam pinggan. Untuk nak gulung roti jala ni, okay, mula-mula kita lipat dulu bahagian kiri dan juga kanan. Kemudian gulung daripada bawah ke atas. Okay, nak bagi setiap roti jala ni sama saiz, pastikan kita ukur. Kalau boleh ukur pakai lidi ataupun pembaris supaya semua bahagian tu dia akan jadi sama besar. Kalau tak nanti ada yang besar, ada yang kecil. Tak cantiklah kita punya roti jala. Okey, ni dia dah siap pun roti jala tadi. Okey, dia punya tekstur tu memang sangat lembut walaupun kita tak letakkan telur. Dan cara nak simpan dia, letakkan dalam bekas yang bertutup. Jangan biarkan bawah kipas yang macam tu sebab takut nanti dia akan jadi keras. Senang je kan nak buat roti jala. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.